Ini bahagian yang ketiga tentang isu yang telah ditularkan dalam satu video ucapan Dr. Joseph Kuro, iaitu Presiden PBRS, berkenaan dengan kelewatan pembinaan lebuhraya Pen Borneo disebabkan kononnya oleh Syafi'i dan juga kerajaan warisan. Itu tidak tepat, tidak matang dan separuh masak. Ini kenyataan yang saya sambung part kedua daripada part kedua untuk part ketiga, iaitu pendapat audit mengenai proses pengambilan tanah orang-orang kampung. Iaitu dikatakan pendapat audit, proses pengambilan tanah tidak dilaksanakan dengan cekap dan berkesan, menyebabkan jadual pelaksanaan kerja kontraktor terjejas. Nah, apa kamu rasa? Oren, ini berkaitan dengan tanah, belum lagi berkaitan dengan prestasi kontraktor. Ayo kita lihat prestasi kontraktor pula. Kita pergi kepada hal pelantikan kontraktor. Banyak kelemahan dia di sini mengikut daripada audit negara dalam laporan Ketua Audit Negara LKAN 2019. Pelantikan kontraktor mengikut klausa 14, iaitu Works Package Contractors WPC. PDPA menyatakan bertanggungjawab mengadakan WP dengan kontraktor berdasarkan kepada perolehan dalam jadual G. Kemudian surat daripada KKR bertarikh 13 Jun 2016 kepada pengarah JKR Negeri Sabah menyatakan bahawa MOF telah bersetuju meluluskan supaya projek pembinaan jajaran Lahad Datu bypass dilaksanakan secara tender terhad di kalangan 10 syarikat. Siapa syarikat-syarikat ini? Apakah syarikat ini kroni terkait dengan pemimpin Negeri Sabah ketika itu? Dan mereka disenarai pendek terhad kepada 10 syarikat ini sahaja. Sehubungan dengan itu, surat mempelawar untuk menyertai tender terhad telah dikeluarkan oleh pihak Jabatan Kerja Rakyat Sabah pada tarikh 26 Julai 2016 kepada kesemua 10 syarikat yang telah disenaraikan. Persoalannya, siapa syarikat-syarikat ini? Apakah ada hubung kait dengan pihak kerajaan ataupun menteri-menteri yang terbabit ketika itu? Kerana ini adalah tender terhad kepada 10 syarikat sahaja. Ingat, perkara ini sangat penting. Apa dia? Kerajaan bersetuju supaya penilaian tender bagi kesemua pelawaan tender terhad ini dibuat oleh pihak PDP Sabah. Siapa dia? Syarikat yang mana? Syahirmi merupakan pengarah urusan PDP Sabah Pen Borneo Sendirian Berhad. Nah, kerajaan bersetuju. Ingat ini dalam laporan Ketua Audit Negara LKAN 2019. Kerajaan bersetuju supaya penilaian tender bagi kesemua pelawaan tender terhad ini dibuat oleh pihak PDP. Maksud dia, pihak PDP yang bertanggungjawab untuk buat penilaian tender bagi kesemua pelawaan 10 tender ni yang masuk dalam tender ni. Maksudnya di sini, syarikat yang mana Syahirmi merupakan pengarah urusan dalam syarikat tersebut, PDP Sabah. Dan yang kedua, penilaian tender dilaksanakan melalui 2 peringkat, iaitu penilaian teknikal dan keuangan pada peringkat pertama dan penilaian komersial pada peringkat yang kedua, dengan jumlah minimum markah lulus 50% layak memasuki penilaian peringkat kedua. Dalam laporan penilaian tender yang telah dibentangkan dalam mesyuarat TC ni apa? Iaitu Tender Committee bilangan 3 pada 5 September 2016. TERC iaitu Jawatan Kuasa Penilaian dan Pengasyoran Tender, TERC, telah mencadangkan petender 10/10, iaitu syarikat yang menombor 165081-T dipilih sebagai kontraktor bagi
WP21. Penilaian tersebut adalah berasaskan tawaran harga yang terendah antara 4 petenda yang telah melepasi penilaian teknikal dan keuangan. Kemudian, analisa audit selanjutnya terhadap laporan penilaian tender dan dokumen tender berkaitan mendapati terdapat kelemahan dalam penilaian dan pemilihan petenda seperti berikut. Yang pertama, pada peringkat prakelayakan, kesemua petenda telah tidak memenuhi kedua-dua atau salah satu syarat kelayakan minimum seperti diputuskan dalam mesyuarat tender komiti bilangan 2/2016 pada 28 hari bulan Julai 2016. Yang kedua, 4 daripada 10 petenda tidak memenuhi kedua-dua syarat kelayakan minimum, iaitu pendaftaran dan pendapatan minimum tahunan. Yang ketiga, 6 daripada 10 petenda tidak pula memenuhi salah satu daripada 2 syarat kelayakan minimum yang diperlukan. Nampak? Berdasarkan kepada jadual 10 yang tertera ini, infografik, petenda 10/10 yang dicadangkan tidak memenuhi syarat kelayakan minimum kedua, iaitu pendapatan tahunan minimum RM50 juta bagi tempoh 3 tahun sebelum pelaksanaan kontrak. Berdasarkan penyata kewangan syarikat 10/10 itu, jumlah pendapatan tahunan bagi tempoh tahun 2012, 2013 dan 2014 adalah masing-masing RM49.86 juta, RM26.77 juta dan RM47.88 juta. Kemudian dalam laporan LKAN 2019 ini juga, penilaian teknikal adalah penting untuk memastikan petenda yang dipilih mempunyai kelayakan teknikal yang mencukupi supaya kerja pembinaan berjalan lancar. Oleh itu, petenda perlu memenuhi keperluan kriteria yang telah ditetapkan oleh TERC, terutama daripada aspek pengalaman kerja, kecukupan dan keupayaan kaki tangan teknikal dan peralatan, iaitu logi. Apa dapatan semakan audit kepada petenda 10/10? Amat mendukacitakan. Dalam laporan audit Ketua Audit Negara 2019 ini menjelaskan terdapat penilaian teknikal, iaitu semakan audit terhadap penilaian teknikal oleh TERC mendapati petenda 10/10 juga tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan kerana tidak ada pengalaman dalam projek pembinaan jalan, kekurangan kaki tangan teknikal, berpengalaman dan tidak mempunyai kelengkapan logi dan peralatan asas yang mencukupi. Butiran lanjut ini seperti mana dalam gambar raja di bawah. Bagi perkara ini dalam laporan LKAN 2019 jelas menyatakan perkara ini berlaku disebabkan PDP. Siapa PDP ini? Iaitu syarikat yang dilantik oleh Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Sabah. PDP Sabah tidak menyemak secara terperinci tentang minit mesyuarat jawatankuasa tender bilangan 2/16 tentang RM50 juta purata pendapatan minimum bagi 3 tahun ke belakang adalah syarat wajib prakelayakan bagi WP21. Kesannya, petenda yang berjaya bagi WP21 tidak memenuhi syarat purata pendapatan minimum ditetapkan untuk melaksanakan projek. Selain itu, PDP juga tidak mengambil kira penilaian teknikal oleh TERC dan dari segi kekurangan pengalaman, sumber manusia serta kelengkapan petenda yang berjaya. Salah PDP dalam laporan Ketua Audit Negara 2019. Kita akan bersambung part terakhir, part yang keempat selepas ini.